Yang aku heran ni kan, nak turun 6 sen je pun. Nak turun 6 sen je pun. Ni gang, kita doalah ya Allah, ya Tuhan kami. Turunkanlah kerajaan zalim yang kucar kacir, yang menganiaya rakyat, yang menekan rakyat setiap hari ni ya Allah. Amin. Payah nak deal dengan walaun yang jenis duduk dalam kepompong. Fikiran tu nampak macam sempit sangat. Boleh pula kan disebut alah 6 sen je. Memanglah 6 sen. Tapi kerajaan hari ni bukan tanggung subsidi kau seorang je. Kenapa kau tak cerita jumlah keseluruhan? Kenapa tak cerita? Tak apa. Kalau kau tak nak cerita, mari aku cerita. Yang pertama sekali yang kita kena tahu. Jumlah kenderaan yang berdaftar dalam Malaysia ni ada 38.7 juta. Lebih besar daripada rakyat Malaysia secara rata-ratanya lebih kurang 34 juta. Yang kedua yang kita kena tahu, jumlah pemandu berlesen yang aktif di Malaysia ini seramai 15 juta. Sebab itulah kerajaan hari ini perlu meletakkan syarat hanya pemandu berlesen sahaja yang layak isi RON 95 dengan harga RM1.99. Memanglah kalau kita tengok daripada segi penurunan 6 sen saja. 6 sen itu dikalikan dengan 15 juta. Okey, inilah lebih kurang dia kan. 15 juta darab dengan 6 sen. Jumlah dia adalah RM900,000. Tu baru cerita seliter tau. Seliter yang diisi oleh 15 juta rakyat Malaysia. Aku nak tanya, ada ke rakyat yang isi kereta ataupun motor seliter je? Ada ke tidak? Dalam video ni kita cuba bawa contoh mudah kan. Yang mana kereta Myvi. Kalau aku cek dengan ChatGPT, kereta Myvi ni full tank dia lebih kurang 35 liter. Okeylah, kita anggarkan semua rakyat Malaysia 15 juta yang ada lesen tu semua pakai Myvi. Kalau dikalikan 900,000 dengan 35 liter, jumlah dia 31 juta ringgit. Itu kalau kita cerita semua 15 juta tu pakai Myvi. Dan ini adalah angka sekali isi tau. 35 liter. Limit yang diberikan oleh kerajaan tu 300 liter. Untuk Myvi 35 liter ni, sebulan boleh isi lebih kurang 8 kali, kau tahu tak? Sebab tu lah kalau ada walaun yang kata 300 liter ni tak cukup, kau pakai kereta apa ni? Dan disebabkan itulah kerajaan meletakkan limit tersebut. Supaya kenderaan yang pakai lebih daripada itu, kecuali golongan yang bekerja sebagai e-hailing, korang kena isi guna harga biasa. Sebab korang ni mungkin pakai kereta besar dan sebagainya yang pakai lebih daripada 300 liter ataupun lebih daripada RM600 sebulan. Dan target kerajaan hari ini untuk buat penjimatan lebih kurang 3 hingga 4 bilion sahaja. Yang tu pun walaupun ni duk melalut, duk marah tau. Dengan penjimatan 3 bilion ni bermakna ramai lagi rakyat yang dapat. Kalau kita nak banding dengan zaman Perikatan Nasional yang mana Muhyiddin Yassin kata untuk subsidi bersasar pada tahun itu boleh jimat sekitar 20 bilion. Cuba korang bayangkan penjimatan 20 bilion. Macam mana sistem tak tahulah dia buat. Silap-silap yang B40 pun tak layak. Yang betul-betul susah baru layak dapat subsidi bersasar. Sebab dia nak jimatkan lebih kurang 20 bilion pada waktu itu. Yang ni kira memang betul-betul bersasar lah ni. Tapi peliknya walaupun waktu pemimpin dia Muhyiddin Yassin keluarkan kenyataan ini, dia tak ada pula marah. Lebay-lebay tak ada pula berbunyi kan. Dalam video ni aku nak share sikit aktiviti Bang Mat semalam. Bang Mat telah pun melawat lokasi banjir di sekitar negeri Sabah. Dan Bang Mat berkata ramai warga agro makanan yang terkesan, termasuk pesawah, petani, penternak, nelayan dan juga usahawan tani. Untuk bantu ringankan beban, KPKM telah agihkan 200 bakul makanan bernilai hampir RM20,000. Bila kita cerita bab penyasaran subsidi, antara fokus kerajaan adalah untuk menjimatkan wang negara dan kembalikan ataupun pulangkan wang tersebut secara lebih tersasar. Kalau kita cerita bab nak jaga pesawah, petani, nelayan apa semua yang berada di golongan bawahan ini, inilah antara usahanya. Dengan buat penjimatan begini supaya wang itu dapat disalurkan secara bersasar kepada target yang betul. Jadi korang fikir betul-betul. Adakah kita sokong subsidi secara pukal hingga akhirnya dapat dimanfaatkan oleh golongan kaya, ataupun wang yang dijimatkan itu digunakan bantu golongan susah? Korang jawab di ruangan komen. Assalamualaikum. Ciao.